Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, falillahil hamd rabbis samawati wa rabbil ard rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang berbahagia saudara, yang berhormat saudara pengurusi majlis, yang dikasihi Datuk Haji Ahmad Yaakob, Timbalan Suruhjaya PAS, yang juga Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan, yang berhormat Datuk Haji Ni Amar, Timbalan Suruhjaya PAS Negeri, yang dikasihi Fadil Ustaz Datuk Haji Muhammad Daud Iraki, Ketua Dewan Ulama, yang berhormat saudara Ketua Dewan Pemuda dan Ketua Dewan Muslimat, rakan-rakan saya Dr. Hatta, Datuk Dr. Kamaruddin Jamfar, Datuk Abdul Halim Abdul Rahman, Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, saudara Setiausaha Perhubungan PAS Negeri dan semua ahli-ahli Jawatankuasa Perhubungan, hadirin hadirat yang saya hormati dan kasih sekalian. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat bulan Sya'ban yang mulia menjelang bulan Ramadan, kita semua dapat berhimpun untuk menyatukan, membulatkan pandangan kita semua jentera-jentera pilihan raya PAS seluruh negeri Kelantan sebagai sebahagian persiapan kita untuk pilihan raya yang akan datang. Tadi yang amat berhormat Tok Guru telah bawa satu kisah Sayyidina Abu Bakar, bagaimana beliau baginda mendapat gelaran As-Siddiq. Satu daripadanya ialah kerana baginda telah beriman dengan penuh yakin, percaya dengan Isra' dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin adalah satu perkara yang penting dalam hidup kita. Alhamdulillah, kita semua yakin PAS sebuah parti Islam. Jatuh bangun, susah dan senang, sejarah yang dilalui oleh PAS telah meyakinkan kita adalah sebuah harakah Islamiyah yang sebenar di bumi Malaysia. Tadi masa dalam perjalanan saya lihat ibu-ibu muslimat kita berjalan berduyun-duyun bersama dengan anak-anak kecil datang dari pelosok negeri Kelantan, menunjukkan keyakinan kita bahawa perjuangan kita berada di atas landasan Siratul Mustaqim yang kita pohon dalam Fatihah kita. Keyakinan kita, saya sendiri yang terakhir, saya boleh rasakan keyakinan terhadap perjuangan kita adalah benar ketika mengiringi jenazah saudara kita Baharudin Ahmad, satu-satunya yang terkorban dalam perhimpunan bersih 9 Julai yang lepas. Kisahnya ialah saudara Baharudin sebelum turun rumah, dia pesan pada isteri dia yang juga pergi ke perhimpunan bersih tetapi pergi bersendiri, berasingan. Anaknya juga ikut serta dan pergi berasingan dengan bapanya. Adiknya dan abangnya dan anak saudaranya ikut serta. Beliau pesan pada keluarga aja, kita turun rumah niat jihad sabilillah. Andai kata kita mati syahid. Betulkan niat kita. Dan hari itu saudara kita Baharudin ada gambarnya. Pada masa perhimpunan ini, bila polis sembuh gas pemedih mata, hari ini polis kata dia tak sembuh pula. Berapa tong gas pemedih mata dia telah sembuh, hari ini dia malu nak mengaku. Dia kata tak ada, polis tak sembuh. Tak ada gambar tunjuk kata polis tak sembuh.
Himpunan Bersih telah menyatukan semua kaum di Malaysia dengan PAS menjadi teraju utama. Dalam tulisan-tulisan orang bukan Islam di surat khabar Cina dan dalam blog di internet disebut, saya orang Cina rasa selamat di tengah-tengah orang PAS di Perhimpunan 9 Julai. PAS telah menjadi satu ikon parti yang telah mampu memberikan jaminan keamanan, jaminan keselamatan kepada rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan dan anutan mereka. Seperti mana model yang ditunjukkan oleh Iskandar Zulkarnain yang kita baca pada hari ini di akhir suratul Kahfi. Iskandar Zulkarnain telah diminta membina benteng dan tembok bagi menghalang Ya'juj dan Ma'juj, mufsiduna fil ard, yang menghuru-harakan muka bumi, yang mengancam keamanan dan keselamatan. Caranya membina tembok yang tinggi. Ini adalah satu daripada tugas dan peranan sebuah pemerintahan Islam. Sebuah pentadbiran Islam ialah pentadbiran yang mampu untuk menjaga keamanan dan keselamatan dan rasa aman rakyat jelata. PAS telah naik ke tahap tersebut menjelang pilihan raya. Alhamdulillah, satu rezeki yang Allah berikan kepada kita pejuang-pejuang PAS. Tak lama kemudian saudara Baharudin ditangkap oleh polis dan digari, dan kemudian beliau jatuh dan dipijak. Buktinya adalah laporan postmortem yang belum disiarkan, tetapi telah dalam pengetahuan keluarga. 4 tulang rusuk beliau patah. Beliau meninggal dunia. Yang salatkan jenazah di sebuah surau dekat dengan flat beliau tinggal hampir 1000 orang. Yang mengiringi jenazahnya juga adalah 1000 orang. Dan hari itu seluruh Kuala Lumpur redup sepanjang hari, seakan-akan mengiringi awan-awan, mengiringi jenazah rakan kita Baharudin, dan mayatnya adalah dengan senyum yang sangat indah. Saya yakin, saya sendiri bertambah keyakinan kita, perjuangan kita adalah perjuangan yang suci. Kita bertuah berada dalam perjuangan ini, dan perjuangan ini memberikan ruang kepada kita berjihad sepanjang masa. Kerana pilihan raya ada 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun sekali. Dengan titik peluh kita, dengan tenaga kita, dengan pemikiran kita, dengan usia kita, dengan harta benda kita, dengan keluarga kita. Rabbana taqabbal minna, ya Rabb, terimalah semua sumbangan kecil kami semua untuk jihad fi sabilillah, dan tempatkan kita nanti di makam syuhada. Bila Tok Guru ni Aziz pergi melawat, menziarahi keluarga anaknya, minta Tok Guru doakan supaya arwah bapanya ditempatkan di makam para syuhada. Presiden kita Ustaz Hadi pergi ziarah, lihat mayat dia, Presiden kata ia telah mendapat kesucian mati syahid. Nas'alukal fawzal qada wa nuzul syuhada wa aisyal su'ada wa murafaqatal anbiya wa nasr 'alal a'da. Ini antara doa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. 5 perkara yang sangat penting yang boleh kita rumuskan ijtima' kita, jihad kita, persiapan pilihan raya kita bagi mencapai 5 objektif yang didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma inna nas'alukal fawzal qada. Ya Allah, kami pohon supaya kami ditentukan sebagai berjaya, sebagai beroleh kejayaan dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Wa nuzula syuhada, andai kata kami mati, walaupun nak mati biasa, tetapi oleh kerana kami terlibat dalam fisabilillah, menerima panggilan jihad oleh PAS, kirakanlah kami sebagai mati syahid. Wa aisyas su'ada, hidup sebagai orang yang bahagia. Wa murafaqatal anbiya, ditempatkan di syurga nanti bukan dalam syurga kelas biasa, tetapi syurga bersama para anbiya. Bayangkan kalau dalam hadis Nabi SAW, kalau kita sembahyang sunat rawatib
12 rakaat sehari, kita akan diberikan sebuah rumah dalam syurga. Sebuah rumah dalam syurga. Rumah dalam syurga bukan rumah macam istana. Istana ini terlalu kecil berbanding dengan rumah seorang mukmin dalam syurga. 12 rakaat rawatib sehari semalam, ganjarannya sebuah rumah dalam syurga. Dan rumah tersebut di atas bukit, di tepi pantai, ada sungai, ada landscape, hiasan yang indah, rumah yang betul-betul menarik. Masa di dunia kita tak sempat ada rumah seperti ini, rupanya Allah menyediakan rumah, istana yang besar di syurga. Kalau tiap-tiap hari kita menyempurnakan rawatib, rumah kita, kalau di dunia ini kita ada rumah di New York, kita ada rumah di Shanghai, kita ada rumah di Tokyo, kita ada rumah di Copenhagen, kita ada rumah di London. Dalam syurga, rumah kita di Jannatul Firdaus. Dalam syurga yang lain, rumah kita ada. Bayangkan sepanjang masa kita hidup dalam syurga, tentulah kita berpeluang menjemput nabi-nabi, termasuk nabi kita yang dikasihi, menjadi tetamu di rumah kita. Masya Allah. Tuan-tuan akan ada rumah dalam syurga, saya akan berkunjung ke rumah tuan-tuan, saya ada rumah dalam syurga, tuan-tuan akan berkunjung ke rumah saya, dan hidangan makanan dalam syurga. Wa murafaqatul anbiya. Bolehkah kita menempati tahap ini kalau kita berjuang dalam parti UMNO sekular? UMNO sendiri akan jawab tak boleh. Tak usah kita jawab, UMNO akan kata tak boleh. Ada chat. Nak suruh Datuk Najib murafaqatul anbiya bersama dengan para nabi atas ihsan Tuhan boleh, tapi dengan tak pakai tudung, dengan berapa semua tu payahlah sikit. Dah. Wan nasra 'alal a'da, dan diberikan pertolongan ke atas lawan kita. Pertolongan itu daripada Allah. Kita hanya menyiapkan prasarana sebagai menyambut jihad yang dipanggil oleh Allah. Kerana ini adalah ujian kepada kita. Allah nak menguji kita, maka kita memenuhi ujian tersebut. Pertolongan sebenar, kekuatan sebenar, kemenangan sebenar adalah daripada Allah. Tetapi dalam sejarah Islam, ia adalah campuran pertolongan Allah dan kesungguhan kita secara yang strategik dan berhikmah mengatur perjuangan. Allah tak beri pertolongan semata-mata kerana Dia nak berikan begitu saja. Tak ada. Para Nabi sendiri terpaksa berjuang. Nabi Ibrahim AS ketika Mi'raj, Nabi SAW disebutkan Nabi Ibrahim bersandar di tiang, di dinding Baitul Ma'mur kerana keletihan. Letih. Dia berjuang atas muka bumi dulu, masih ternampak sehingga dia bersandar di tiang Baitul Ma'mur, di dinding Baitul Ma'mur. Letihnya dia berjihad di atas muka bumi. Kita sendiri tak pernah sampai ke peringkat tu. Nabi Ibrahim dia berjihad mula umur 12 tahun. Setengah riwayat kata 8 tahun dia dah berjihad, dia dah berdakwah, dia dah berjuang. Kita, kebanyakan kita ni peceng baru isi buah rempah. Pasal apa isi buah rempah? Peceng dah, Datuk. Dah boleh jual dalam rempah. Masa dalam waktu belum peceng, cikgu pun kadang-kadang tak khabar. Cikgu tak khabar. Polis kadang-kadang tak khabar. Yang terakhir kes saudara Mak Sabu. Saudara Mak Sabu malam tadi polisnya dalam televisyen. Video kononnya atas gambar tu Mak Sabu tak rebah. Polis tak tepuh Mak Sabu. Mak Sabu tipu polis. Mak Sabu tipu orang ramai. Mak Sabu saja kecek nak suruh nampak kaki dia luka, nak suruh orang pakai siar ke dia. Tak siar ke Mak Sabu pasal lutut dia cedera. Polis kata ini sebab kita perlu pada sedik kepada jujur dan amanah, kepada benar. Kerana bila polis kecek tak betul, bila kita tak percaya ke polis. Sekali kerajaan, selagi kerajaan Barisan Nasional tak bertukar, polis yang ada ni ambo tak percaya, ambo sorang. Adik kakak tak tahu lah. Ambo sorang, polis yang ada ni bukan nak balas dengan polis orang kita juga. Kalau kita tukar gaji esok pun kita nak naik gaji dia juga. Tapi tengoklah hak mana berdoa lalu tu kena ada tindakan disiplin lah. Kalau Mak Sabu jadi Menteri Dalam Negeri tak okay, dia lock orang tepuh dia tu begitu saja dah. Hak naik pakat hak kena tindakan pun kena tindakan.
Dalam kes bersih, ambo minta masa sedikit nak jelaskan kes bersih supaya kita balik terang. Bersih adalah satu perjuangan yang ikut landasan Islam. Nombor satu sekali kerana kita nak menentang penyelewengan pilihan raya, penipuan pilihan raya. Apa benda pun kalau sebut bagai tipu, tak betul, kita kena lawan. Bagai tipu tak betul, apatah lagi tipu pilihan raya. Orang kampung lelah jelek peluh pelah nak pergi Makkah kerana nak suruh parti hak dia nak menang. Tiba-tiba mari undi poh berbelebung kalah orang kampung. Macam di Kuala Nerus, undi orang kampung menang kita. Mari undi poh peti tak boleh nak buka, kena gaji. Sudah gaji buka, kalah kita. Dijeli, orang kampung kita menang. Datuk Pah menang kerana undi askar, undi poh. Undi poh yang dibuat secara kadang-kadang seorang aja pakoh. Askar duduk cokoh atas kursi, boh dia aja pakoh. Di negara barat, undi poh ni hanya tentera dan polis yang bertugas hari tu. Polis hok bagi hari tu, askar hok bagi hari tu, dia seorang aja boleh mengundi poh. Askar lain, polis lain hok tidak kerja, dia kena mengundi macam orang ramai-ramai. Tetapi di Malaysia ada 25 kursi parlimen UMNO menaikkan undi poh. Parlimen Pekan UMNO menaikkan undi poh. Datuk Najib tu sendiri menang bukan kerana undi orang ramai. Dia kena berasa malu sikit. Kena tanya ke dia. Mu ni Perdana Menteri patut menang dengan undi orang kampung macam kita menang. Macam Ambo menang alhamdulillah. Macam Datuk Ni Amar menang, macam Tok Guru menang. Menang kerana undi orang ramai betul akak kita. Tiba-tiba Perdana Menteri kita hadlah ni undi tentera. Campur dengan undi orang Myanmar. Ada satu kem khas orang Myanmar di Parlimen Pekan. Pak Loh kepala batas menang dengan undi tentera. Pak Loh bekas Perdana Menteri, dia tak berani tanding dengan orang ramai-ramai biasa. Ada undi poh dalam tu baru berani berlawan. Jadi ni tidak adil. Penipuan lain banyak lagi. Hak kita nak cak jari. Cak jari ni mustahak benar kerana kita tak CV seorang ngundi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dalam internet website SPR Suruhanjaya Pilihan Raya sendiri, dalam website dia sendiri, bila kita siasat dan semok, banyak nama-nama 2 kali boleh mengundi. Tino Jatai baik, boleh mengundi situ sekali, boleh mengundi tempat lain sekali. 2 nama ada dia seorang. Kita ada sonama, orang lain ada sonama, dia 2 nama, kadang-kadang 3 nama. Tapi kalau ada cak jari, selesai masalah. Selesai masalah kerana bila cak jari sini nak pergi mengundi tempat lain, tak boleh mengundi dah. Kalau tak ada cak jari ni, akan berlaku penipuan macam di Terengganu tahun 2004. Sampai ke lelon ni, SPR sendiri tak boleh nak jelaskan macam mana undi Barisan Nasional dapat lebih daripada orang ngundi itu sendiri. Orang ngundi sekian-sekian ribu, macam di Parlimen Besut. Amu ada senarai tu, angka tu, amu ada. Parlimen Besut, 7 orang lebih daripada orang ngundi. Orang ngundi sekian ribu, boleh ke undi Barisan Nasional lebih daripada orang ngundi. Jadi kerana tu kita tuntut melalui bersih. Bersih ni ramai-ramai, bukan kita seorang. Pasal pakat ramai-ramai baru jadi gagah. Kalau kita seorang boleh jadi tak cukup ring. 200 NGO, hampir 200 pertubuhan, bukan hampir 200 pertubuhan. Dan bersih ni dia gile. Mula bersih satu, pengurusi dia orang Islam, Syed Syakir. Bukan pilih dia tu kerana Islam dia tu, masa tu setuju ramai-ramai pilih dia. Dia masa tu adalah daripada MTUC. Gile. Lah ni ambiga. Akan datang bersih, kalau bersih 3 ada, bersih 4 ada. Boleh jadi orang lain pula. Boleh jadi satu masa Ambo sendiri jadi pengurusi bersih, tak tahu. Nah, walaupun warren tangkap keluar dah, agak-agak warren tu tarik balik lah. Dah, kalau polis nak kat Ambo royak je Ambo pergi. Nak lagi ke mana Malaysia ni? Dah kita pun tidak nak takut apa. Kita tidak buat salah, kita pergi beripung. Kalau nak salah beripung tu tiap-tiap hari jemaah. Hari ni kita nak sembang jemaah. Lepas tu polis kena ikat belakang buat-buat kita. Pasal 40 orang baru kira jemaah di sisi mazhab kita. Tak cukup 40 tak boleh. Bahkan kalau 40 mana ada permit boleh. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu kita nak pergi semaya kena permit boleh. Mampulah kita. Nah, tu kita ambil daripada firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah. Kita apa pakai orang lagi. Hak ni pun kerana menipu. Kalau mu tak nipu aku tak perlu beripung. Tak ada pasal kita nak pergi beripung kalau dia tak nipu.
Orang ramai pun tak ada gong nak pergi beripung kalau dia tak nipu. Tapi dah orang ramai tahu dah dia nipu, pakat tahu belaka, maka orang ramai beripung. Lepas tu nak marah kat orang ramai. Balik cerita Mak Sabu. Dalam video semalam dia kata Mak Sabu tidak kena tepuh. Mak Sabu tidak kena tepuh. Rebah sendiri ke, wak ngabuk olok-olok rebah ke. Kita alhamdulillah ada saksi-saksi. Sekali dengan Mak Sabu hari tu, lawyer kita Hanifah Maidin. Dia sekali, dia motor lain. Mak Sabu tidak bawa motor sendiri. Ada driver dia lagi. Motor tu sendiri duduk dalam bala, kemik-kemik dah. Lala ni motor tu polis ambil selalu. Hari tu bubuh dalam bala. Pah polis kata tak, dia tak tepuh. Kereta mana tepuh? Mak Sabu ada nombor dia. Kereta wajar sekian-sekian. Bukan Land Rover. Land Rover tu mengiring sekali dengan kereta. Hak tepuh Mak Sabu. Kereta. Dan ni dia buat selibuh. Oh, dia kata Mak Sabu kata Land Rover tepuh. Bukan kereta. Mak Sabu hari tu juga buat laporan polis. Dan satu salinan beri kepada Suhakam. Dalam laporan tu jelas. Yang tepuh dia ni ialah kereta wajar. Bukan Land Rover. Kereta wajar polis. Nombornya ada. ASP mana tepuh ada nama dalam tu. Jadi polis kata dok Mak Sabu buat lolok lagu mana masuk operation tu 4 jam. Kalau polis ni tidak nak kecek menawak, telefon je hospital tu kecek dengan doktor tu, berapa ya operation sampai 4 jam, kena tebuk skru, bubuh skru 1,5 di kepala lutut dia. Tak ada, tak kelah kita ni kalau hamba tak kena tepuh ke polis. Hari ni lain saja-saja nak suruh orang hamba pergi hospital tebuk kepala lutut hamba bubuh skru 1,5. Tak ada gong hamba. Nak pakai skru di lutut. Dah, nak rokok pun payah, nak sujud pun payah. Tapi kena bubuh juga skru kerana memang lutut dia cedera sungguh. Kalau orang sudah cedera, orang kata tak cedera, sakitlah. Jadi kalau Tio Bangkok ni, dia kata tak bunuh diri tu, kau berat lagi lah. Kalau Mak Sabu duk hidup lagi, motor duk tengah duk bala, kereta nombor tu pun ada, polis je menepuh pada nama, lepas dia kata tak tepuh juga, setara tu dia nak boleh tukar lagi, nak tipu lagi. Hak Tio Bangkok dalam bangunan sore-sore diri dia, kalau dia mau tahu pun, siapa dia nak tahu? Dia mau bolehlah pusing kata Tio Bangkok, terjun sendiri. Kalau dia mau capuk, apa dia nak royak? Pak orang tu je ada. Baik. Sekali dengan bersih ni, sama Said. Hak janggut panjang. Janggut putih, umur dekat 76 tahun 76 tahun, Pak Samad. Dia ni sastrawan, dia baca sajak, tulis novel, buat cerita, buat cerpen. Tapi satu daripada buku dia nama Al-Amin. Tebal buku tu dekat dengan Seci, Al-Amin. Kalau adik kakak tak ada lagi, wajib beli. Wajib beli tu kerana apa? Jarang dalam bahasa Melayu, dalam bahasa puisi, dalam bahasa sajak orang boleh cerita tentang kisah Nabi Muhammad, watak Nabi Muhammad ni, hak comel tu, daripada belum dia beranak sampai dia wafat. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab kita ada burdah. Kita ada nasyid burdah. Ada qasidah burdah dalam bahasa Arab. Kita ada orang panggil berzanji. Tapi dalam bahasa Melayu jarang putih mata. Tapi Pak Samad ni dia baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buat dalam bentuk bahasa puisi, nama dia Al-Amin. Maknanya orang juruh. Setara kita ni pun tak boleh buat lagi buku seperti tu. Hamba sendiri 10 lah pun tak ada lagi. Soh kau seperti buku bertebal macam tu. Baik. Pak Samad dia ahli jawatan kuasa. Apa yang sok khabar tu saya Malaysia ni duk ambil saja, tak ambil Pak Samad kata ni. Samad ada. Berapa duk royak Ambega Hindu, Ambega India, ada agenda sendiri nak menghuru-harakan negara. Mana huru-hara? Kita beripung janji dengan agung, bersih janji dengan agung, start pukul 2, habis pukul 4. Hari tu budak-budak kita, Masya Allah, disiplin dia comel, habis-habis comel. Polis duk jaga sekeliling Kuala Lumpur tu, dengar hok pakai topinya, dengar macam-macam. Budak kita senyap. Dah demo nak ikat baju kuning. Hari tu budak-budak kita pun cerdik juga, tak payah ajar. Dia pakai baju hijau, baju koko, baju kelabu, baju coreng, baju putih, baju hitam, lain pada kuning. Polis duk gagal baju kuning. Budak kita tukar baju lain. Polis nak ikat. Mana dia tegur orang tu, ada amba mari beli. Tegur orang ni mari mana, amba mari nak pergi beli tiket ke betul-betul, tiket kereta api. Mau pergi mana nak pergi tengok waris, tak ada nak ikat polis. Belah-belah tak ada nak ikat pun 1,600 masuk lokal. Sejarah lah.
1,600. Lepas tu dia tunjuk demo ni setengah duduk semaya dalam kawasan tahan ni. Orang dah tak ada kerja buat daripada pagi duduk situ semaya lah. Nah, tapi budak kita pukul 2 penuh pukul 2. Kalau siapa tak pergi baru ni hamba rasa hamba sorang banyak kali dah demonstrasi, tapi hak baru ni rasa betul-betul boleh pergi. Kerana polis hukum malah tu hamba tengok sendiri ketua polis negara kita esok akan buat segala kekuatan yang ada pada kita, perhimpunan ni tak akan jadi. Tengok rakyat Malaysia hak berani ni rupanya ada lagi. Rakyat Malaysia hak boleh kata tidak kepada polis ni ada lagi. Penuh. Alik sana penuh, alik sini penuh. Polis Malaysia ni rupanya dia berlatih lama benar daripada zaman dulu benar berlatih. Tepat hamba lalu tu daripada KL Central sampai ke Stadium Merdeka tu tak ada saya habuk polis. Pasal duk jaga KLCC, duk jaga di Pudu Raya, duk jaga KTM Station, duk jaga di Masjid Negara pak kita tak beri pun dah, duk jaga Dataran Merdeka hok mula kita beri pun tahun ni kita tukar tempat dah. Polisnya gigi jaga Dataran Merdeka tu. Kita tak beri pun situ dah, kita ayat dah budak-budak kita beralih tempat dah tahun ni. Tak okey nak beri pun tempat tu lah. Jadi tak ada polis. Polis kata ada orang bawa pagan. Hamba nak oyak ke polis. Kita ni zaman moden dah. Budak-budak hok pergi beripung tu dia tak bawa pagan. Pagan ni tahun 40 komunis zaman dulu. Budak lah ni dia moden abad 21. Senjata dia Blackberry. Hamba sendiri tak berapa reti juga guna Blackberry ni. Tapi hari tu dah Pak Samad berucap, tak ada orang lain. Hamba je ambil gambar dia. Terang molek. Pukul 5 masuk dalam internet dah. Pak Samad berucap. Kata-kata dia. Hamba sapa di dekat Stadium Merdeka bawah ni, bukan dalam stadium lah, bawah Pak Jalan Pak Beripung tu. Mata dia merah nyala. Kerana dia kata hamba kena sembuh. Hamba kena sembuh. Pak Samad kena sembuh. Polis tak kena Pak Samad. Kejam. Orang tua kata kerajaan ni kejam. Kerana aku tua lagu ni, dia sembuh boleh. Dia kena sembuh sekali dengan Ustaz Hadi, sekali dengan Anwar Ibrahim di KL Central. Ustaz Hadi dengan 14 orang pengiring dia, polis hajak naik truk. Naik truk lah Ustaz Hadi. Pertama kali Ustaz Hadi naik truk. Lagu mana Tok Guru naik truk? Boleh kira dia kata. Budak-budak 14 orang tu, dia kata pakat ambil gambar. Lepas tu lalu kot truk lain hok polis dah penuh dah dalam tu. Tengok dah Tok Guru Haji Hadi dalam truk, takbir. Dalam truk, bergegar truk. Lepas tu Tok Guru dia pergi mana? Pergi tingkat 9, Bukit Aman, bahagian jenayah. Pas lagu mana? Mula-mula dia soal juga sikit-sikit dia kata. Lepas tu boh tubik, askar prebek mari. Tok Guru minta ambil gambar sikit, ambil gambar. Tok Guru minta ambil gambar sikit, ambil gambar. Boh mari, berhenti dulu. Jadi, ni polis kena tahulah Polis kena tahu. Ramai juga minat ke kita. Minat ke pemimpin-pemimpin kita. Boh tu kadang-kadang, yalah maklumlah moga orang tekan dia. Tapi anak buah dia ambil gambar dengan Tok Guru Haji Hadi. Lepas tu Pak Samad ni lagu mana? KL Central mari sini Pak Samad jalan kaki. 30 minit jalan kaki orang tua. Semangat dia 70 tahun jalan kaki. Kalau ada pegawai halakat kita umur 50 tahun tak pergi gitu. Allah. Astagfirullah, kena istighfar sikit. Masya-Allah. Pak Samad 70 tahun jalan kaki ayat. Pas mana kasut Pak Samad? Ambo tak pakai kasut dia kata. Ambo pakai capal. Capal pas mana? Bila kena sembuh dia kata. Capal hilang. Lepas tu berasa mana sembuh? Ambo dia kata pergi mengguk di satu tempat, ambil air, cucu air. Hilang sikit. Tak boleh nak nyawa. Nak mati lolo. Samad Said nak mati lolo. Ambil gapah ke dalam lokak dah. Utusan Malaysia nak kata gapo ni Samad Said nak mati lolo kena sembuh polis. Pas polis kata tak sembuh, tak kena sembuh. Kita tak sembuh. Tak sembuh apa lagu ni orang nak mati lolo ni. Lepas tu jalan kaki ayah dia kata. Tengah jalan tak ada orang berselip. Ada seorang budak India awak mari kasut Gomaha. Kasut Gomaha dia kata saya tak boleh pakai kasut mahal. Saya pun tak kena. Saya besar. Jadi akhir boleh selipar Jepun ke dia. Selipar Jepun tu dia sipar. Dia ambil gambar, tubik dalam internet selipar Jepun dia tu dia sipar buat kenangan. Ada seorang hamba Allah pergi cari selipar Jepun buruk mana pergi dia. Dia pakai selipar Jepun sampai ke perkarangan Stadium Merdeka.
Ambo sapa situ, mata dia tengah merah lagi. Lepas tu dia berucap. Dia kata, ini semua insan. Bahasa sastrawan. Ini semua insan. Ini manusia. Ini bukan kertas. Mereka ada suara. Ini rakyat jelata kita. Kenapa pemerintah tak mau dengar suara mereka? Jadi kita hanya lagu tu. Pakai ambo jadi sebut. Allah. Kalau tu Sam Malaysia ni jujur, dia kena siar lah gambar Pak Samad tu. Dia kena siar lah ucapan Samad Said tu. Lepas tu dia kilik ke tah. Tak lepas paksa dah. Ya Allah, orang tua ni. Gapa dia ni Pak Samad? Ni memorandum. Nak bagi ke agung. Nak bagi ke agung lagu mana? Dah penuh ya pada hidup tu. Tak apa, kita cuba. Ya Allah. Ambo jadi. Ya Allah. Tak rajin lagi Pak Samad ni. Dia tak ada poin politik. Dia bukan tanding pilihan raya. Dia tak ada jawatan menteri. Kita tak gaji upah dia. Dia bukan ahli PAH. Tapi bila dia tengok penipuan Barisan Nasional ni, dia tak boleh dia tengok kekejaman polis, dia bangun, dia berani berdiri, dan dia boleh jalan kaki ayat, dan dia boleh kepik memorandum dia. Belah-belah mana pun dia kata, kita kena bagi pada Agong. Saya sudah janji dengan Agong. Agong alhamdulillah janji dah suruh ada satu perhimpunan hok molek. Jangan beripun tepi jalan, wis tepat. Najib kata tak apa, kita bagi stadium. Najib sendiri kata tak apa, awak nak bertepik dalam stadium tu, daripada petang sampai pagi esok kita akan bagi stadium. Hari kita minta ni, kata Menatib UMNO dia oleh pakar, hak dia berjanji nak buat getok di Manik Ora, hak dia berjanji nak buat flag di Galah tu kecil. Dia berjanji depan dunia, televisi seluruh dunia siar, kalau minta stadium daripada gelap sampai cium esok, dia akan bagi, bertepiklah dalam tu. Hari kita minta stadium seluruh negara ni tak boleh. Mula-mula suruh di stadium Shah Alam. Sultan Selangor pula bertitah. Dia kata, betul tak benar buat dalam negeri betul. Nak buat dalam negeri lain boleh. Tak boleh paksa dah stadium. Tapi Pak Samad kata, kita sudah janji dengan Agong. Jam 2 saya akan bawa memorandum ini. Sudah kejar orang tua ni. Tak saya balik ni. Selagi tak surat-surat ni tak saya balik. Pak Samad bukan ambiga bawa surat tu. Siapa sudah Wakil Agong tunggu. Wakil di Pertuan Agong janji dah. Agong janji dah, saya akan sediakan wakil. Terima memorandum ni. Agong duduk atas, kita rakyat duduk bawah. Perjuangan kita duduk tengah. UMNO saja hok kucar dalam negara kita. Agong insya-Allah dia bersama dengan kebenaran perjuangan hok kita bawa. Baik, akhir sekali tak boleh serah balik surai. Kesimpulan dia, perhimpunan kita aman. Aman, tak ada orang lepas batu polis ke, orang tonyek polis ke. Polis kata orang ada. Kalau adik kakak masuk dalam internet, adik kakak hak ada internet, tolong cetak bui pada hak tak ada internet. Rugi kita kalau benda ada gambar dalam internet terpenuh, kita tak tolong cetak bui atas balasa dalam kampung, dalam masjid, atas masjid, rugi. Bahaya tu cukup banyak. Polis katak budak, dia sepak muka budak, dia tijak kaki budak patah. Ada seorang budak muda kaki dia patah, tangan dia kena gari lagi, tak buka gari. Lepas tu budak tino dalam suara tu bunyi, polis tolonglah budak ini, polis tolonglah budak ni. Paksa dah polis tak tolong, patah kaki nak gerak tak boleh. Hak dia katak, hak dia sembuh, hak dia sepak, hak dia hambak, macam-macam. Dalam gambar, dalam internet, penuh gambar dalam internet. Seluruh dunia, hamba kata dah tadi, senjata budak lah ni ialah Facebook, Twitter, iPhone, Blackberry. Polis kita duk main pedai, kerih, lembing, hok zaman dulu. Penek tolong masuk dalam internet. Seluruh dunia. Perhimpunan kita pun alhamdulillah buat seluruh dunia, 24 tempat. Dari segi hukum, lagu mana hukum? Pada masa Nabi SAW ada halful fudul. Halful fudul kalau kita baca sirah Nabi memang masyhur. Perjanjian di antara orang-orang mulia kaum Quraisy di Mekah nak membela satu orang, seorang aja kena buat nyaya. Satu orang kena buat nyaya, dia tidak orang Mekah, mari Mekah bawa barang nak jual di Mekah, tiba-tiba orang kaya Mekah tipu dia, ambil barang tak payah pitih. Mitok sekali mitok tak bui, dua kali mitok tak bui, tiga kali mitok tak bui, pitih nak balik tak ada kapung, barang habis dah kena ambil kat orang. Dia naik atas Jabal Kubais, atas bukit Kubais hak kita ada lelah ni, Jabal Kubais. Dia naik atas Jabal Kubais, dia kata
tak ada ke orang Mekah ni hak juruh boleh tolong orang kena nyanyo kepada orang Mekah sendiri. Maka orang Mekah hak juruh-juruh ni ada lagi ni berasa malu. Maka pakatlah buat perjanjian. Nabi kita salah seorang yang masuk dalam perjanjian tu, nak membantu orang ni. Nama perjanjian tu Halful Fudul. Lepas pada Nabi hijrah di Madinah pun Nabi sebut siapa? Aku kalau ada Halful Fudul pula, aku sertai pula, kerana aku sangat suka kepada cara Halful Fudul. Halful Fudul ni hak tanda tangan perjanjian ni semua orang kafir Quraisy, hak sembah berhala belaka. Nabi Muhammad cokoh-cokoh ya, masa tu tak jadi nabi lagi. Masa tu Nabi tak jadi nabi lagi, tetapi walaupun yang buat perjanjian ni orang kafir sembah berhala, Nabi bersama dalam Halful Fudul. Kita bukan sokong ambiga dalam kes bersih, kita sokong bersih. Kebetulan pengerusi di ambiga lain pada tu AJK dia ramai lagi hak tidak ambiganya. Dan belum pada ni pun kita ada bersih. Bersih pertama kita buat dulu bulan November 2007. Kebetulan pilihan raya mari bulan 3 2008. Jadi hak ni adik kakak kena guna. Bahan maklumat ni kena guna. Kalau pilihan raya mari bulan 11 ke bulan 3 akan datang ke, bos dia molek lebih kurang sama dengan bersih 1 dulu, bersih 2. Baru ni kita buat di Rusila. Alhamdulillah di Rusila derma saja boleh 43,000. Hari ni kalau kita istimak kita ni tak boleh lepas pada hak Rusila, malu kita orang Kelantan. Derma di Rusila 43,000 malam tu. Maknanya satu perhimpunan yang begitu ramai. Kerana presiden kita kena igak. Ni sila UMNO. Dia duk marah ke ambiga, dia igak presiden kita. Masa presiden kita balik daripada Kuala Lumpur turun ke Peterbat tu 10,000 orang sambut dia di airport. Alhamdulillah. Tuhan bagi rezeki pada presiden kita, pada parti kita. Halful Fudul kita Nabi kita buat. Kita menyokong bersih kerana pilihan raya hak hamba sebut sani kota tak ni apa semua. Apa nama ni ya. Dia kata pas mula-mula diperalatkan oleh bersih. Apa pas mari juga bersih. Pasal bersih ni tak kena mengenang apa. Tak betul. Pasal kita masuk pilihan raya, kita lah kena tipu kalau kita tak cuci benda ni. Oleh kerana pilihan raya tu melibatkan kita, maka kita kena bersama. Kalau tidak, dengan kita rebah. Di Kelantan ni pun dia awak masuk pengundi sial. Berpuluh-puluh ribu pengundi sial. Tapi kita berdoa, insya-Allah oleh kerana pengundi orang petani ni orang Islam juga, walaupun UMNO je daftar, UMNO je heret awak masuk, hari ngundi kita harap boleh benar. Kalau kubur ni kita bukan tak tahu. UMNO benar di kalau kubur ni ialah kerana undi dia bawa masuk Malaysia. Tapi kita pakat, kita ikhtiarlah adik kakak berhubung dengan orang kalau kubur, dengan orang Malaysia alik sana. Berhubung awal-awal lagi. Ada waris alik sana, ada kaki alik sana, ada sain alik sana. Ejah lele ni lagi. Senarai nama tu ada ngambah. Alhamdulillah. Siapa bui? UMNO juga buinya. Lepas pada dia daftar siap, dia beri kat Mbak Sekeping. Bukan Sekeping lah. Kali dekat ni Mueci. Senarai pengundi orang Thailand. Dia daftar pak kita. Orang Pakistan dia daftar. UMNO, pemuda UMNO pun ni dia nak beri pun juga. Dia bawa orang Bangla. 200 orang Bangla. Dia beri jaminan pada orang Bangla ni pakai baju Patriot, baju merah ni, polis tak buat apa. Hari tu polis sembuh. Polis pun nak tunjuk juga. Bersih pun aku sembuh. Patriot pun aku sembuh. Sembuh tu Bangla buka baju. Rembah situ selalu. Dia kata janji tadi tak kena sembuh pakai baju ni. Apa dia tu kena sembuh juga. Rembah situ selalu. Balik masuk dalam camp dia balik. Orang Bangla dia daftar sebagai pengundi. Orang Sabah dia mari pergi ke Selangor. Dia nak ambil balik Selangor. Dia mari orang Sabah IC nombor 12. Di camp Kok Lanah. Kita bantah baru ni 559 orang. Bini askar nak daftar jadi ngunipuh juga. Apa kerja bini hok duk kerja di rumah ni UMNO ambil daftar sebagai pengundipuh juga. Kita bantah alhamdulillah. Kebetulan dia bantah tak apa. Hok tak ada bantah masalah dia. Jadi kita ada daftar pemilih sekali lagi, bantah sekali lagi. Adik kakak kena cek nama adik kakak ada dalam book. Kalau tidak, kita memang daftar dah dulu. Tapi daftar zaman learning, dia boleh raib, dia boleh hilang. Jadi kita kena cek balik, ada ke tak nama pokok kita dalam daftar. Supaya hari ngundi kita boleh ngundi. Lain daripada tu, UMNO nak pesan sikit. UMNO ni insya-Allah nak utuh dah. Insya-Allah. Tanda UMNO tu akan tamak, akan pemerintah dia tu memang banyak. Salah satunya hari ni, Kuli hari ni dia peripung pemimpin UMNO, pemimpin MCA, pemimpin MIC,
Dia buat satu NGO baru, satu badan baru, Angkatan Amanah Merdeka Malaysia. Angkatan Amanah Merdeka Malaysia. Ambo duk berasa UMNO bila adanya Angkatan Amanah Merdeka Malaysia ni, dia akan pecah ring, pecah bearing orang panggil. UMNO tu sendiri lepas pada bersih, kalau ibarat ayah bapak kat, luka benar dah. Sayap rebeh dah. Luka duduk nelih dah. Mari pula kuli buat lagu tu, pecah bearing dia. InsyaAllah masuk pilihan raya dengan sayap duduk tengah patah, duduk rebeh lagu tu. Kita kalau kena cara molek, kita kalau setakat Kelantan saja, Kelantan mustahak, memang mustahak. Adik kakak jangan pandai kecil. UMNO pun dia ada strategi dia. Di Kelantan dia nak 7 kursi parlimen. Hak menedah di Jeli, hak menedah di Gua Musang, dia nak macam Pasir Putih dia nak, Tanah Merah dia nak, Kok Lanah Tereh dia nak. Jadi kena berhati-hati hak nama hamba sebut sat ni. Bacok pun dia nak. Parlimen 7 ni dia nak. Paling tak ada dia nak 7. Dia bukan setakat nak. Kalau ikut siapa mamak kat duduk dalam poket dia dah 7. Hak dia nak laginya kota baru, hak tidak dalam poket dia lagi, tapi dia ikhtiar macam-macam cara. Dia ikhtiar juga untuk dia dapat macam. Dia ikhtiar nak dapat kola kerai. Hak dia tak digamuk tengoknya setakat gini kalau Jepun dengan Kubakhia, alhamdulillah. Pada tak berapa nak tengok lagi, tapi dia ikhtiar juga. Siang malam dia kerja pokok dia. Jadi satu daripada cara kita ambil veteran UMNO. Veteran UMNO ada sekali dengan kita gini, Pak Dekori, Pak Dekri daripada Kok Lanah. Ada dengan kita Tuan Haji Sabri, apa nama ni, Sabri Syafi'i. Oh, pemuda UMNO, berapa penggal, AJK UMNO, berapa penggal, orang rapat dengan Wan Musa dan lain-lain. Alhamdulillah. Jadi adik kakak pergi tengok didung masing-masing. Didung hamba pun alhamdulillah ada. Kerana ni UMNO memang dia lagu tu. Dia naik hak baru, PPM dia hak sedia dia buat. PPM hak dia buat tu, AJK hak dia kehek tu, cawangan hak dia tutup tu, adik kakak cari, kutip mari. Boleh sorang dua orang pun tak apa. Kerana ni akan menambah kita punya orang panggil kalah kita. Jadi kemarin tu guru pergi ke Pitu Gang, bekah wakil rakyat UMNO hak lama benar dah. Orang tua situ di Pitu Gang. Alhamdulillah. Jadi adik kakak, satu daripada benda adik kakak boleh buat ialah cari orang-orang UMNO hak dipinggirkan oleh UMNO ni, kita pakai ambil dia masuk dalam parti jatah baik, muslimat ke wanita ke, hak jatah ke, muda ke, tua ke, supaya kita kau kejap lagi. Mari pilihan raya ni, kata Sun Tzu, pilih perjuangan perang yang paling baik, mu tak ada perang, musuh kalah dah. Nak buat lagu mana? Kalau kita perang habis, gegung-gegung pun boleh juga. Tapi dah kita mengetah dah 20 tahun. Carilah satu cara, tak ada perang lagi, UMNO keboh dah. Macam kat Ubay dulu, hari penamaian calon UMNO bankrupt. Alhamdulillah, dia benar tak bertanding. Jadi, kalau UMNO bertanding pun, biar catat situ selalu. Jadi, kita heret pokok dia bawah-bawah tu. Mari, rancangan kita nak beri grant kepada penderoka Falda. Kita nak bagi grant kepada penderoka Kersda. Kerana Parlimen Jeli dan Parlimen Gua Musang, kita tak boleh anggap bakal kemat hak UMNO. Hak ni, amba nak minta khusus lah dengan Parlimen Jeli dengan Gua Musang ni. Janganlah pilihan raya, lepas pilihan raya ni, benar pula UMNO tak say. Nah, jangan buh dalam otak kita Gua Musang dengan Jeli ni pas bila kita tak boleh. Boleh, mesti ada cara dia. Mesti ada cara. Kalau bandar ni boleh, tak ke Ulu tak boleh. Kalau Ulu pun boleh, tak ke bandar tak boleh. Jadi, apa yang Gua Musang dengan Jeli ni tak boleh? Amba nak tanya dia kakak, apa yang Gua Musang dengan Jeli tak boleh apa? Kalau kubur ni apa tak boleh? Jadi, adik kakak ada jawapan tu. Tapi kita badan perhubungan ni kalau boleh, adik kakak buat naik mari. Lagu mana nak benar? Di Gua Musang, lagu mana nak benar di Jeli? Lagu mana nak benar don-don hak kita kalah lagi? Selain daripada lagu mana nak benar hak kita menedah. Benda ni kita kena buat. Muhammad Al-Fatih, bila dia nak tawan Konstantinopel, Istanbul ni, satu daripada caranya ialah dia buat satu perbincangan, dia tanya lagu mana nak benar. Dan sebab apa kita kalah? Dua jawapan ni kena mari. Kalah sebab apa, nak benar lagu mana? Kita lepas pusat, baru ni kita buat, orang panggil hiwar.
perbincangan. Kita masuk dalam khemah sekejap, kita berehat sekejap, pok kita 2 hari, kita bincang. UMNO lah ni ada kursi parlimen 78 kursi. PAH ada 23, campur 1 pasal mah tu kita kira hak kita kena ambil balik. Berheng ahli pinjam awak lari tak tutup tak parak ni kita nak minta balik. Mu nak pergi jihad pun atas dulu hotel aku tu, pitih aku, kursi aku tu. Nak pergi jihad awak lagi yang kursi aku tak betul. Nak beri anugerah marah, nak beri anugerah marah kursi aku tu atas balik dulu. Baru boleh beri anugerah. Ni nak beri anugerah kat orang, nak sedekah kat orang tu, hotel kita hak wajib dia tak bayar. Jadi 24 kursi kita ada. UMNO ada 78 kursi. Kalau salah tukar KJL, PAH tinggal 24, tidak cukup jadi 40 ke, 50 ke, 60 ke, KJL tu hamba rasa tak kemah. Kerajaan Malaysia hak baru akan jadi kemah kalau PAH ada 40 kursi parlimen. Paling tidak. Kalau ada 50 kursi parlimen, lagi bagus. Kalau ada 60 kursi parlimen, lagi bagus. Maka kita kena ikhtiar di Kelantan ni, kursi parlimen kena maksimum. Kursi parlimen hak kita menedah tu semua kena jaga siapa meneh pula. Kursi parlimen pasal mah hak kita hilang tu kena ambil balik. Kursi parlimen jeli dengan Gua Musa tu kita ikhtiar kena buat satu rancangan, kita kena dapat kursi ni. Kalau kita dapat maksimum di Kelantan, Terengganu ada perubahan, ada lonjakan, di Johor Selatan dan Johor Barat insya-Allah kalau berdasarkan kepada andaian undi orang Cina di seluruh negara sama seperti Sarawak 70%, mari kepakatan kita patut meningkat kursi kita daripada sedia ada 25 kursi parlimen seluruh negara, termasuk umpamanya di Selangor Sungai Besar lah ni kita kalah, insya-Allah kita kena benar. Di Kuala Kangsar di Perak kita kalah dulu tapi kita kena benar. Kalau kita menang 25 lagi kursi, kita akan dapat 198 kursi. Kita nak meretah nak 5 kursi lagi. 5 kursi. 5 kursi tu kita harap daripada Gua Musa dengan jeli 2, 3 tu tempat lain insya-Allah tambah. Kalau kita ada sampai 119 kursi sekali dengan Pakatan Rakyat, PAH ada 40 atau 50 atau 60, insya-Allah kita akan dapat perintah Malaysia, segala benda karuk maruk yang UMNO buat selama ni yang sekat kita, insya-Allah kita akan bersihkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.